Resipi kita yang kedua sangat-sangat simple, mudah untuk disediakan. Pejam mata je. Peanut kata orang Mak Saleh. Kerabu tauge bujang style. Nampak tu? Sebab apa bujang style? Bahan-bahan dia sangat-sangat simple. Ni dia. Kita ada tauge yang telah siap dicelur. Macam mana nak celur? Panaskan air, letakkan tauge dalam lebih kurang dalam 3-4 minit. Angkat, dah okey dah. Jangan terlampau lebih sangat. Overcook nanti lembik. Sebab kita bukan nak makan dengan mi rebus pun. Kita nak buat kerabu tauge. Ni dia rangut-rangut lagi. Betul tak? Tak percaya, datang sini gigit. Kita ada satu batang ataupun satu tangkai cili merah. Nak pedas boleh pakai 4 lori. Tak pun 40 tangkai pun boleh. Bawang besar sebiji. Nampak tu? Comel bawang kita. Comel bawang kita. Bawang besar dah ada. Kena ada tomato. Tomato sebiji. Tak banyak pun. Sebab pun bujang. 2 tangkai ataupun 2 biji cili padi ataupun cili api pun boleh. Dan kerisik. Kerisik ni kita tak beli kat pasar tadi sebab apa? Kita dah ada dah. Itu kita dah beli banyak. Sebab apa? RM2 banyak tau. Kita boleh pakai banyak kali. Simpan dalam peti ais elok-elok. Boleh pakai lagi. Nampak tu penjimatan di situ. Mula-mula kita nak buat apa bujang? Cakap sampai bersembur air liur pun tak guna juga. Sebab apa? Resipi ni sangat-sangat sedap. Mula-mula kita potong bawang lah. Macam biasa lah bujang. Takkan nak potong tangan pula. Dah nak masak kan? Alright. Kita potong bawang ni halus-halus. Sebab apa kita tak nak orang tergigit bawang sangat. Nak rasa dia tergigit tauge. Kerabu tauge ni dia banyak jenis sebenarnya. Macam saya buat ni paling simple lah. Dia lebih pada utara-utara punya style pun ada. Nak kata siam tak siam sangat. Sebab kita bukan orang siam, kita orang bujang. Nampak tu, potong je bujang. Peduli apa? Canggih tak canggih. Masakan kita janji kita yang rasa sedap ke Allahualam. Tapi mestilah sedap kan bujang. Yelah, kita bukan chef-chef andalan kan. Kita bukan chef 1, chef 2, chef 3, chef 4. Kita bujang je. Cili. Cili merah. Kalau boleh cari yang segar-segar. Tak nak yang yang lembik-lembik. Sebab apa? Kerabu tauge ni dia lebih kurang orang cakap dia yang segar-segar, yang rapuh-rapuh. Kalau yang lembik-lembik kau gigit terlekat je lah gigi, tak sedap. Macam ni kita nak dia halus-halus. Nampak dah potong. Senang je, tak susah mana pun. Potong kejap lagi gaul. Nampak rapuh tak rapuh tu cili tu. Prak aku potong bunyi dia. Potong tomato, pastikan tomato ni kita basuh betul-betul Satu lagi, pilih tomato yang terlampau tak masak sangat. Terlampau tak masak. Kalau terlampau masak, habis lembik. Okey, potong dia bahagian dalam. Kita buang yang keras ni ataupun tengah dia tu, teras dia tu. Kita tak nak. Nampak tu. Kenapa? Ni bahagian ni nanti, bahagian tangkai ni tergigit tak sedap. Ingat, potong tomato jangan terbalikkan macam tu. Jangan biji dia terlangkup ke bawah. Sebab apa? Nanti hancur. Pastikan kulit dia duduk bahagian bawah. Nampak macam ni. Boleh nipis-nipis. Nampak dah tu. Baru potong tomato. Tomato pun bau dah sedap dah. Tak percaya? Datang sini. Kalau kejap lagi kau cakap aku tipu pula bau tomato kan. Betul bujang. Sebab apa? Sayur-sayuran pun dia ada bau dia. Tauge dia ada bau dia. Tomato ada bau dia. Semua ada bau dia lah. Ni dah potong macam tu. Kita potong dengan dia. Halus-halus macam tu. Nampak tu. Sopan tak aku potong hari ni? Selalu potong kacang-kacang lantak lah kan. Kali ni kita potong sopan-sopan sikit. Yelah sebab apa? Tomato kan kejap lagi hancur. Kau marah aku pula. Aku baru nak cakap dah hancur dah. Geram aku. Tak ada, dah siap potong semua. Nak buat apa? Ambil lah mangkuk besar sikit. Takkan tu aku nak ajar kot. Kalau kau nak gaul dah ni, sekejap terkeluar semua. Ambil mangkuk besar sikit. Masukkan tauge. Tu pun nak kena ajar. Lepas tu, dah masukkan tauge. Masukkan tomato. Senang je, tak susah mana pun bujang. Main campak-campak je. Kau kejap lagi kau cakap aku apa? Main campak-campak sekejap lagi ada orang marah pula kan. Ni gaul-gaul lah sikit. Cili padi, bawang merah. Cili padi, bawang besar, cili merah. Masukkan semua. Nak cakap cili apa, bawang merah tu. Nak cakap bawang besar tu cakap cili merah pula. Bawang merah pula. Apa yang aku cakap pun tak tahu ni. Okey. Dah masuk semua tu. Sebenarnya dia nak sedap kita kena gaul pakai tangan. Tapi sabar dulu kan. Tergaulkan dia dulu macam tu. Nampak colour dia tu. Setengah orang tu dia letak air asam. Tapi tu tak tahulah kerabu apa. Macam saya ni, kita buat yang paling simple. Sebab tomato tu dah masam. Kita buat paling simple lah. Tak payah nak tak banyak-banyak bahan sangat. Kita masukkan ni dia.
kerisik. Oh. Kerisik ni lah yang akan buat rasa sedap lagi. Lemak-lemak dia. Tahu tak kerisik tu apa? Kerisik tu sebenarnya kelapa yang telah digoreng tanpa minyak. Lepas tu kita tumbuk dia bagi halus. Tu namanya kerisik. Kita masuk dulu sikit. Kita kacau dia. Kenapa? Kan kejap lagi dia tak sebati ke? Terlebih kerisik ke? Tak sedap pula. Nak makan kerabu toge, kita makan kerabu kerisik. Tak sedap. Komplain. Fendi bagi resepi tak sedap. Fendi tipu. Kau jari kat Twitter macam-macam, siap kau. Okey. Kurang nampaknya. Senang je. Campak terus semua. Apa susah kita buat dia. Nampak macam tak sedap kau sini orang bujang. Kau rasa kejap lagi meleleh Leo. Gaul-gaul je, tak susah mana pun. Simple je. Alah. Kan susah mana pun. Okey, tak sedap kalau tak letak perasa dia. Perasa dia apa dia? Bicycle? Motor? Bukan motor-motor. Gula dengan garam. Nampak? Sedikit gula. Nampak macam banyak kan? Tak banyak mana, sikit je. Sekali hati lah nak masuk banyak mana pun. Aku rasa, kan korang rasa. Okey, garam sikit. Nampak macam banyak kan? Sikit je, tak banyak mana. Okey. Biasalah kita guna sebut lada hitam. Sikit je. Tak banyak mana. Sebab lada hitam ni dia ada wangi-wangi, ada bau kacang-kacang sikit. Aku dah bau lada hitam ni nak bersin lah. Tak dapat lah. Kan sekejap lagi masuk dalam ni semua habis. Rosak. Habis nak buat apa bujang? Hati-hati kat dapur. Sebab apa? Dah masuk lada hitam dalam mata sekejap lagi. Bersin, sakit mata, sakit hati, semua ada. Apa aku merapu ni tak tahu. Gaul lah bujang. Nampak? Kering. Tak ada air asam apa, tak ada. Sebab apa? Tomato dah masam. Ada pedas cili padi, ada pedas lada, ada wangi, ada lemak daripada apa kerisik tadi tu. Tu. Sangat-sangat berwarna-warni. Dah siap macam ni, nak buat apa? Letak dalam pinggan lah. Amboi, takkan tu pun aku nak ajar. Nampak tu. Ni kalau Jamie Oliver tengok menangis. Aku mencampak-campak je. Tu. Tak rasa dah. Memang dah tahu sedap. Tak sedap sekejap lagi. Kau letak garam sikit, kau letak gula sikit je. Pak simple. Wangi, memang wangi. Ada bau macam-macam. Bau ulu je tak ada. Tak percaya, kita rasa sikit. Terbaik. Ada pedas, ada lemak, ada masin, ada tawar, ada pahit. Komplit semua ada dalam ni. Itu dia orang bujang. Kerabu toge. Sangat-sangat simple untuk disediakan. Apa lagi? Cuba je, tak cuba.